Assalamualaikum, apa khabar korang? Welcome back to channel Apa Huna Buat. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. And jangan lupa follow Huna di TikTok. Huna doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Let's go! Tengok Apa Huna Buat. Okey geng, hari ni hari Jumaat. Cuaca agak mendung. Bukan agak mendung, sangat mendung. Memang macam nak turun hujan dah ni. Macam biasa, kalau hari Jumaat full lah cedok Grab. Hari Jumaat memang Grab sajalah sampai pukul 3 insya-Allah. Okey, dah masuk dah order pertama. Dalam 5 minit macam tu masuk, alhamdulillah. Dia hantar dekat je, dapat order bilis. Ni nak pergi collect kan ni kat dalam pasar. Gerai Selera Indah. Okey geng, topik kita hari ni. Platform delivery yang mana paling sesuai nak buat part time tahun baru nanti. Okey, sekarang dah hujung tahun, dah 12. Dah nampak lah mana-mana platform yang sesuai lah untuk dibuat part time. Tapi kalau ada yang masih mencari full time, jawapan Una masih sama lah. Full time buat Grab dengan Panda je lah yang paling okey. Tapi yang paling okey nombor 1 Grab, nombor 2 Panda. Part time tu pilih je lah Grab je. Grab dengan Shopee lah. Kalau full time nak cakap Grab dengan Panda. Tapi kalau part time, buatlah Grab dengan Shopee. Okey, kat sini tulis order is ready. Biasa kedai ni betul ready. Biasanya lah. Okey, arrive. Kita naik atas. Dia dekat atas. Sekarang ni Una guna laluan ni lah kalau nak pergi ambil bukan bawah pula. Kalau nak pergi ambil dekat pasar laki ni, Una memang naik lift lah. Turun bawah pula sekarang. Kita tengok lift ni dengar cakap tak? Una dah tersilap tertekan. Dia turun juga. Allahu Akbar. Ambil orang dekat G ha. Ada orang nak naik. Terlambat tekan. Kamera ni ke bawah sangat ke? Okey. Dari sini kena naik eskalator pula. Cedok hari Jumaat ni santai-santai je. Mencukupkan masa je. Sebab memang tak kejar bonus berganda lah sebab Sabtu Ahad benar cuti.
Kalau ikut laluan lama tu ikut depan sana, kalau ikut laluan lama. Jadi cepat sikit sampai ke Gerai Selera Indah, tapi ikut laluan baru ni jauh sikit. $3.78. Okay, ni nak turun dia kenyah sikit lah. Naik senang. Turun dia ada step sikit sebab atas ni tak ada lift tu. Lift tu tak sampai atas. So nak selalu turun tangga. Satu set tangga ni. Lepas tu ambil lift. Okey. Alhamdulillah liftnya dah tunggu. Jangan salah tekan, jangan tekan basement Tekan G je. Kalau basement tadi kat tempat yang loading bay orang pasar masuk barang. Sebab ni memang lift loading bay pun memang untuk pekerja pasar lah, keluar masuk barang. Okay, kita nak ke Larkin Resident 2. Blok dia, blok B, okey. Okey, harap dengarlah suara Una sebab dah tutup mulut dah pakai mask. Jadi, terbuka. Inilah laluan biasa benar kalau kena ambil makanan dekat pasar. Inilah laluannya. Apalah langgar lubang tu sampai pecah simen dia berderai. Okey, sambung lagi kita punya borak-borak tadi. Sekarang ni apa platform pun buat masa ni Shopee masih belum ada penurunan fare untuk single order lah. Single order dia untuk Johor ni masih RM4.5. Bila double tu dia jadi murah. Tapi single dia masih RM4.5. So kalau untuk bayaran fare Shopee masih okey lah bayaran dia. Cuma order dia mengarut-ngarut sikit. Kadang pick up jauh. Kena banyak main manual lah. Kalau tak nak rugi banyak kena main manual. Kalau main auto dalam kerugian lah jawabnya. Kerugian, kepenatan semua ada. Main manual ni kita boleh pilih-pilih. Tapi kiranya kalau yang main auto tu bukanlah rugi apa. Kadang rugilah juga, rugi minyak, rugi masa. Cumanya dia ada top up bonus. Kalau yang Shopee tu dia ada top up bonus dia kalau kita main auto. Main auto tak boleh cancel-cancel. Tak boleh pilih-pilih order, nak tak nak, mesti ambil semua. Yang itu dia okey. Rasanya lah, sebab Una tak main auto Shopee. Semua main manual accept. Pilih-pilih order, pilih order yang berbaloi, yang okey, yang bukan COD. Kalau auto accept susah, wajib pilih kan. Apa order pun kena terima. Alhamdulillah ada order masuk. Belum check hantar lagi dah ada order masuk. Sebab cuaca nak mendung ni rezeki mencurah-curah lah kejap lagi macam air hujan. Untuk Grab pula kalau kat Johor ni RM3.5 paling dekat. Ni
Order pertama Una ni RM3.5 ni sebab paling dekat katanya. Korang nilaikanlah video ni dekat tak dekat sebenarnya. Punya nak ambil makanan dalam pasar tu, jaraknya macam mana, jarak nak ke rumah customer pula macam mana. RM3.50 kalau Grab. Untuk fare Panda pula ikut batch. Una tak boleh kira lah. Una rasa Una batch 2 Panda baru sekali je. Biasanya memang batch 3 je. Untuk batch 3 kalau dekat RM3 lebih bawah lagi daripada 50 sen ni, tak silap Una. RM3.12 kot. Kalau betul-betul kalau dekat RM3.12. Tu batch 3 punya fare. Sebab itulah kalau kat siapa yang nak buat full time tu, nak buat full time ke part time Panda tu, kena fikir-fikir lah. Kalau boleh sampai batch yang 2-1 okey lah. Kalau takat batch 3, tu je lah fare dia. Fare dia murah. Blok B. A, B. Sebab tu kalau Panda tu buatlah full time. Kalau buat part time tu rasa dah lah duit dapat seminggu sekali. Kalau nak buat part time tu buatlah Shopee dengan Grab. Nak buat full time buatlah Grab dengan Shopee. Grab dengan Shopee pula, Grab dengan Panda. Shopee tu bukan tak boleh buat full time, boleh tapi tak banyak lah dapat. Tapi kalau yang jenis tak kisah, boleh, Shopee pun boleh. Untuk part time, Shopee dengan Grab. Untuk full time, Grab dengan Panda. Lupa tengok mailbox tadi. Rumah ada belah kanan belah kiri. Paksa tengok manual. Nasib baik tekaan pertama dah betul. Okey. Tingkat 4 ni turun naik lift lah. Miss call customer. Cukup. Dia pun dah reply dah. Thank you, welcome. Okay, customer dengan vendor semua 5 star. Coffee Bean pun cakap order is ready. Hantar kilang Apollo. Okay, let's go. Hujan kan? Dah gerimis dah. Ni Una tak pakai external mic tau. Ni memang mic dari kamera. Sebab tengah cas. Gerimis ni. Macam tak boleh nak bawa lagi dah korang. Tu korang ikut Una pick up je ni. Dropnya dekat mana tadi dropnya? Dropnya dekat kilang Apollo. Dah gerimis ni. Macam mana nak bawa korang? Lupa tengok itemnya banyak sikit. Biskut 1, air 1. Nampak gaya macam gerimis lagi. Masih boleh lah, tapi dia halus-halus. Boleh lah bawa korang last drop. Sembang dah sembang kan. Video sembang je ni. Sembang untuk perancangan masa hadapan. Masa hadapan yang tinggal berapa minggu je lagi ni. Masa hadapan 2026.
Okay, jap. Tukar pakai mic. Okay, ni ada mic. Jom kita pergi Apollo. Hujan siram-siram muka je ni. Jadi pas ni, tak payahlah tanya lagi. Mana yang okey? Shopee, Grab, Panda. Korang dah boleh dah buat penilaian sendiri. Sebab Una dah rumuskan dah. Dah buat rumusan dah. Part time, buatlah Shopee dengan Grab. Kalau nak buat part time. Kalau full time, buatlah Grab dengan Panda. Boleh nak buat Shopee full time tapi tak banyak. Tu je Una boleh cakap. Kalau yang jenis memang tak cari banyak, boleh je full time buat Shopee, tak ada masalah. Cuma korang kena pastikan, benda paling penting sekali, tak kira korang nak register Grab ke Panda ke Shopee, korang kena pastikan area korang tu banyak tak order delivery. Kalau tak ada, korang terpaksa lah cari kerja part time lain. Sebab tak semua tempat order laju. Kalau kawasan korang tu memang jenis ramai yang masak kat rumah, tak ada order delivery, memang korang tak boleh cari makan lah jadi rider part time. Sebabnya takkanlah korang buat part time satu hari nak dapat RM10 je kan. Tapi kalau ada yang nak part time satu hari RM10 tu, boleh lah buat dekat area korang yang tak berapa ramai order delivery tu. Nak buat kerja delivery ni korang kena kat kawasan bandar. Kawasan yang orang banyak bekerja, busy, tak sempat nak masak, tak sempat nak pergi beli barang. Lepas tu lagi satu, kena area-area elite sikit lah. Duduk kondo ni memang ada suri rumah. Tapi suri rumahnya takkan keluar pergi beli barang sendiri, pergi pasar. Diorang nak delivery juga. Dan kadang pun diorang dah penat dah masak. Asyik masak je, sekali-sekala nak juga makan yang kat luar tu. Tapi diorang tak boleh nak keluar, dah nak kecil. Jenis tak ada lesen ke, tak boleh bawa kereta. Jenis yang tak kerti bawa kereta, tak kerti bawa motor. Mesti punya nak guna perkhidmatan delivery. Kawasan-kawasan yang macam tu je yang banyak delivery. Kawasan kampung-kampung yang pendalaman sangat tu jarang nak delivery, jarang sangat. Diorang pandai berdikari, masak sendiri, apa semua sendiri. Diorang, ataupun diorang jenis okey je, beli barang semua nak sendiri. Beli barang keluar rumah, bukan sekali beli semua banyak-banyak, simpan buat stok. Jadi ingatlah kalau sebelum nak daftar jadi rider delivery tu, make sure area korang tu memang banyak guna delivery ni. Barulah korang boleh buat side income. Kalau tak, menong je nanti, order tak ada. Dalam video ni Una cuma tekankan Grab, Panda dengan Shopee Food je lah. Untuk Lala tu, sebab Una tak jarang sangat kan on Lala tu, macam tak sepatutnya Una bagi pendapat Lala tu nak buat part time ke nak buat full time. Sebab Una Shopee, Grab dengan Panda memang dah try, boleh lah bagi pendapat. Lala tu jarang-jarang sangat, buat ada-ada je. Jadi tu kena pakar-pakar otak-otak Lala lah. Kena tengok video otak-otak Lala, bagi tahu okey ke tak nak buat full time ke, buat part time ke. Guard dia dekat mana ya Apollo ni? Tahu guard dia dekat mana? Situ ke? Itulah kot. Banyak dekat atas box dia tu. Sini dia cakap main gate. Saja je lah call customer. Hello, Assalamualaikum. Saya dah sampai. Agak ada nampak meja kan? Nampak dekat tepi corner tu. Ada di situ. Okey. Okey, terima kasih.
kasih. Sama-sama. Bye. Okey, Alhamdulillah dah siap drop. Cek baik call dulu kan. Kadang kena confirmkan, kadang-kadang bukan operator Kina Apollo ni, tapi staff kat office. Dan staff office dia orang akan keluar ambil dengan rider. Yang operator selalu kat dalam. Nanti baru dia orang keluar ambil. Lambat. Jadi kena tinggal dekat guard. Okey, geng. Siap. Setakat ni 2 order daripada pukul 9. 2 order. Sekarang tengah tak ada order. Kita pun dah habis bersembang. Nanti panjang sangat video ni. Tak larat pula korang nak follow kan. Kalau ada benda best-best lagi, nak share kat dalam video next. Okay? Terima kasih korang tonton video ni dari mula sampai habis. Nak doakan semoga semua murah rezeki, dipermudahkan urusan setiap hari. Dengan ini, Assalamualaikum dan bye-bye.